Apabila membincangkan pesawat tanpa pemandu atau UAV Ukraine, kebanyakan fokus diberi kepada drone pandangan orang pertama atau FPV yang terbang ke sasaran sebelum meletup. Drone kamikaze telah mendominasi tajuk utama dan berperanan besar dalam kemenangan utama Ukraine di medan perang sejak beberapa tahun lalu. Tetapi Kiev mempunyai satu lagi senjata yang jauh lebih mematikan dalam arsenalnya, iaitu drone pengebom berat. Drone pengebom berat kini semakin banyak dan berpengaruh berbanding drone kamikaze kerana pelbagai kelebihan. Ukraine menghasilkan puluhan ribu dan mengerahkannya ke seluruh barisan hadapan untuk memusnahkan pasukan serangan Rusia dan sasaran musuh lain. Kuat, boleh diguna semula dan cekap, tiada yang dapat hentikan drone ganas ini dari menghujankan api dari atas. Dan dunia mendapat peluang melihat sendiri apa yang boleh dilakukan oleh drone pengebom Ukraine. Dalam video dramatik di akaun rasmi Telegram Brigade Mekanis ke-42 yang bertugas mempertahankan kawasan sekitar kampung Novopavlivka di wilayah Dnipropetrovsk. Video itu montaj banyak klip pengebom berat beraksi. Setiap klip dirakam dari drone yang berlegar di atas sasaran, mengambil posisi sebelum melepaskan muatan, meninggalkan kematian dan kemusnahan. Melalui setiap klip, kita lihat kehebatan membunuh mesin-mesin ini. Dengan kamera penglihatan malam dan terma, mereka mudah mengesan askar musuh yang bersembunyi di pokok, semak atau rumput tinggi. Tanpa tempat lari atau bersembunyi, tentera Rusia mudah dibunuh seperti sasaran empuk. Nyawa mereka tamat segera apabila bom, roket dan bom tangan meletup di sekeliling. Tetapi Ukraine menyimpan yang paling menakjubkan untuk yang terakhir. Kebanyakan klip menunjukkan drone pengebom memburu dan menghapuskan askar Rusia secara individu atau berpasangan. Namun di akhir montaj, drone dilihat berlegar di atas kumpulan lebih besar, sekitar 20 hingga 30 askar, ketika mereka keluar dari konvoi kenderaan kecil. Melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Para askar berlari ke sana sini mencari perlindungan. Tetapi, pengendali Ukraine itu tidak teragak-agak, menjatuhkan beberapa bom berturut-turut. Dia menumpaskan beberapa askar Rusia sebelum video tamat. Brigade ke-42 meletakkan caption pada video itu, kru pengebom malam keluar memburu dan melumatkan infanteri musuh. Dan itulah yang merangkumkan apa yang berlaku dengan cukup ringkas. Setiap klip menunjukkan impak hebat drone ini dan berbeza dengan video drone FPV yang tamat selepas drone melanggar sasaran. Video ini membolehkan kita lihat kesan selepas serangan. Ia memberikan bukti yang jelas dan nyata tentang berapa banyak kerosakan yang telah dilakukan dan berapa ramai musuh yang telah dihapuskan. Klip-klip ini juga memudahkan kita memahami mengapa askar Rusia begitu takut dengan drone-drone ini, sehingga mereka memberi gelaran kepada drone tersebut dengan nama salah satu tokoh legenda rakyat yang paling menakutkan mereka, Baba Yaga. Dalam mitologi Slavia, Baba Yaga ialah seorang ahli sihir jahat yang tinggal di dalam hutan, di sebuah pondok pelik yang mempunyai sepasang kaki ayam yang membolehkannya bergerak ke sana sini. Terbang ke sana sini selepas gelap dengan menggunakan lesung batu besar dan alu yang juga besar di tangannya. Banyak kisah melibatkan Baba Yaga menangkap dan memakan kanak-kanak. Drone Baba Yaga. Ukraine tidak menyasarkan kanak-kanak, tetapi memburu waktu malam dan memiliki kuasa luar biasa untuk mengejar serta menumpaskan sasaran. Ia wujud dalam pelbagai bentuk dan dihasilkan oleh syarikat berbeza dengan nama rasmi seperti Vampire, R-18, Nemesis dan Kazan. Namun semuanya dikategorikan di bawah Baba Yaga bagi tentera Rusia. Biasanya dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 6 rotor besar yang membolehkan ia terbang, bergerak pada kelajuan tinggi dan membawa muatan yang agak berat. Drone pengebom ini mampu terbang sejauh 20 km sambil membawa sekitar 15 kg bahan letupan. Bahan letupan itu boleh merangkumi segala-galanya, daripada periuk api anti kereta kebal yang diubah suai, bom tangan, charge berbentu, sehinggalah peluru mortar. Semuanya boleh dijatuhkan dari atas ke sasaran musuh dengan ketepatan yang mengejutkan. Sebagai contoh, R-18 boleh menghentam 1 meter persegi dari ketinggian hampir 300 meter. Ketepatan itu adalah salah satu sebab utama mengapa drone pengebom Ukraine sangat cekap dan berkesan dalam tugas mereka. Ia sangat dipercayai dan hampir selalu tepat sasaran. Ini bermakna lebih banyak misi berjaya, kurang pembaziran sumber,
serta lebih banyak kerugian musuh setiap kali drone beroperasi. Dan apabila kita melihat kos yang terlibat untuk membuat dan menyelenggara drone-drone ini, ia menjadi lebih mengagumkan lagi. Skyfall, peneraju drone pengebom Ukraine, menghasilkan banyak drone setiap tahun pada kos sekitar $8,500 seunit. Ia jauh lebih mahal daripada drone FPV. Malah Skyfall boleh menelan kos 16 kali ganda daripada kamikaze. Tetapi apabila anda melihat nilai jangka panjang, drone pengebom sebenarnya lebih menjimatkan kos antara kedua-duanya. Ini sebabnya, drone FPV ialah peranti pakai buang digunakan sekali sahaja. Ia berlepas dari tanah dengan tujuan khusus untuk tidak kembali semula. Ia terbang ke sasaran dan jika berjaya, akan berlanggar lalu menghasilkan letupan. Namun begitu, drone pengebom direka bukan sahaja untuk berlepas dan memusnahkan sasarannya, tetapi juga berkemungkinan untuk kembali ke pangkalan, mendarat, dicas semula, diisi semula dan melakukannya sekali lagi. Lebih daripada itu, satu drone ini boleh membawa sehingga 4 bom pada satu-satu masa. Walaupun drone FPV hanya rosakkan musuh setara satu bom tangan, drone pengebom boleh hasilkan 4 letupan dalam satu misi dan berpotensi jalankan beberapa misi sebelum ditembak jatuh. Tidak semua drone pengebom bertahan lama. Ada yang dikesan dan dimusnahkan Rusia sebelum sempat menyebabkan kerosakan besar. Tetapi banyak yang sekurang-kurangnya berjaya menjatuhkan semua muatan mereka sebelum musnah. Disebabkan itu, drone-drone ini jauh lebih menjimatkan kos berbanding FPV. Aerosvitka, pengeluar besar drone pengebom Ukraine, menyatakan R-18 Octacopter miliknya menawarkan nisbah kos nilai terbaik berbanding peralatan lain dalam senjata Ukraine. Kami mengira bahawa $1 yang dilaburkan dalam penghasilan drone R-18 menyebabkan kerosakan bernilai $1,000 kepada musuh. Jika drone mengenai kereta kebal, kosnya sudah terbayar dalam satu penerbangan. Selain itu, peralatan yang musnah bernilai jutaan, manakala peralatan kami hanya puluhan atau ratusan ribu. Bukan itu sahaja. Satu lagi kelebihan besar drone jenis ini ialah keupayaannya untuk berlegar atau menunggu di kedudukan di atas musuh mereka, walaupun selepas serangan. Ini sangat bernilai untuk risikan bagi keputusan masa depan. Dengan drone FPV, kru hanya nampak apa yang drone lihat hingga berlaku pelanggaran. Sebaik sahaja drone bertembung dengan sasarannya, siaran video akan terputus dan walaupun dengan tahap keyakinan yang tinggi, pengendali tidak selalu boleh benar-benar pasti bahawa serangan mereka berjaya. Kadang-kadang mereka perlu hantar drone pengawasan kedua untuk imbas kawasan dan kesan kerosakan yang perlukan lebih banyak masa, usaha dan sumber. Sebaliknya, drone pengebom boleh menjatuhkan bom mereka dan kekal di posisi. Terus memberikan siaran video secara langsung kepada juruterbang mereka, menunjukkan bahan letupan jatuh ke tanah dan membolehkan mereka memantau kesannya serta menilai jumlah kerosakan yang berlaku. Penilaian kerosakan pertempuran oleh drone pengebom memudahkan pasukan merancang langkah seterusnya, seperti menentukan keperluan menghantar drone tambahan. Ini membolehkan penggunaan sumber lebih cekap, membawa lebih kejayaan dan kurang kegagalan di medan perang. Kelebihan besar terakhir drone Baba Yaga yang patut diketengahkan ialah keupayaan luar biasa mereka untuk memburu pada waktu malam. Drone FPV murah dan ringkas biasanya tidak dilengkapi kamera berkualiti tinggi. Jadi ia perlu digunakan pada siang hari dengan juruterbang bergantung pada suapan visual standard untuk mengawal dan mengesan sasaran. Memandangkan lebih banyak wang dan masa dilaburkan untuk drone pengebom dan ia direka tahan lebih lama berbanding FPV, ia biasanya dilengkapi kamera termal dan optik, membolehkan mereka melihat dalam gelap dan mengesan sasaran musuh, walaupun ketika menyamar atau bersembunyi di dedaunan. Video dikongsi Brigade Mekanis ke-42 menunjukkan pentingnya perkara ini apabila drone selalu mengesan askar Rusia berbaring di tanah, menyangka mereka tersembunyi dan selamat. Tanpa sedar, detik terakhir hidup mereka berlalu pantas. Drone-drone ini kini lebih berbahaya, menambah kesukaran Rusia dan kelebihan Ukraine. Sekarang, sebelum kita pergi lebih jauh tentang perkara itu, anda sedang menonton The Military Show. Dan jika anda belum melanggan lagi, inilah masanya. Ukraine segera membangunkan armada drone pengebom beratnya. Hampir serta-merta selepas Rusia melancarkan pencerobohan berskala penuh pada Februari 2022,
Syarikat pertahanan Ukraine mula melihat bagaimana mereka boleh menyesuaikan platform dron pertanian dan berat untuk tujuan pertempuran. Tidak lama selepas itu, pengebom pertama muncul. Skyfall menghasilkan Vampire, pengebom berat 6 rotor yang mula berkhidmat pada 2023. Syarikat lain dan dron pengebom muncul selepas itu, membekalkan tentera Ukraine dengan lebih banyak senjata tanpa pemandu yang merosakkan dan pelbagai. Dron mula digunakan untuk misi pertama di Donetsk dan Kharkiv. Di bawah lindungan malam, mereka terbang ke udara, menggunakan kamera penglihatan malam dan terma untuk mencari askar musuh sebelum menghapuskan mereka dengan kecekapan yang kejam. Pembunuh yang dingin dan licik ini segera mendapat reputasi menakutkan di kalangan orang Rusia, yang kini bukan saja perlu risau tentang drone FPV musuh ke kubu dan kenderaan mereka, mereka juga menghadapi ancaman baru. Makhluk berdengung yang mampu menjatuhkan bom tepat di kepala. Dengan kemajuan teknologi dari tahun ke tahun, Ukraine kini guna drone pengebom pada siang hari. Dengan pasukan Rusia melaporkan sehingga 30 drone Baba Yaga meronda di langit bagi mengesan musuh. Setiap satu mampu memusnahkan pasukan serangan dalam beberapa saat. Kini, siang dan malam, sepanjang berpuluh batu di barisan hadapan yang dipertikaikan, drone-drone ini berlegar, memburu dan menunggu mengesan pergerakan musuh. Kehadiran mereka bukan sahaja menimbulkan ketakutan dalam hati tentera Rusia, malah ia menjadikan cubaan lemah mereka untuk menyerang kedudukan Ukraine semakin sukar untuk percaya. Strategi pengisar daging Rusia yang menghantar ribuan tentera ke barisan Ukraine kini lebih membazir berbanding dulu. Sebahagiannya kerana drone pengebom yang patut diberi kredit. Tambahan pula, Kremlin mempunyai sangat sedikit cara untuk menangani ancaman baru yang menakutkan ini. Kerana walaupun mereka berjaya mencari penyelesaian, Ukraine sentiasa menemui jalan untuk menangkisnya. Pada mulanya, Ukraine mungkin tiada sumber atau bajet untuk hasilkan drone dalam jumlah besar. Jadi tentera Rusia boleh cari laluan lebih selamat di belakang barisan musuh. Kini, syarikat Ukraine Skyfall mampu hasilkan 100,000 pengebom setahun. Syarikat lain turut menghasilkan puluhan ribu drone sendiri, membekalkan Ukraine kuasa letupan berterusan untuk melawan Rusia. Lebih daripada itu, syarikat-syarikat ini sentiasa mencari cara untuk memperhalusi reka bentuk mereka agar sentiasa selangkah di hadapan sebarang langkah balas yang mungkin diambil oleh Kremlin apabila Rusia mula guna peperangan elektronik. Untuk mengganggu dron pengebom berpandukan GPS, Skyfall menambah sistem navigasi inersia dan padanan rupa bumi yang tidak boleh diganggu, menjadikan dron mereka kebal terhadap serangan peperangan elektronik. Apabila tentera Rusia guna dron FPV udara ke udara untuk musnahkan pengebom, Skyfall melengkapkan unitnya dengan kilatan pertahanan baharu. Disebabkan itu, jika mana-mana dron pemintas musuh mendekat terlalu rapat, kilatan itu akan diaktifkan. Ini akan membutakan kamera dron musuh, memaksa mereka terbang secara buta, meningkatkan risiko terlepas sasaran dan dron terhempas. Ini juga boleh berfungsi pada waktu malam kerana beberapa pengebom Ukraine telah dilengkapi dengan projektor inframerah khas yang boleh melumpuhkan sebarang kamera inframerah yang mungkin digunakan oleh pihak Rusia untuk mengesan dan memintas mereka semasa operasi waktu malam. Penambahbaikan itu masih diteruskan. Beberapa varian pengebom kini sedang dipasang dengan teknologi komunikasi Starlink untuk meningkatkan jarak operasi mereka lebih jauh daripada sebelum ini. Ini memang datang dengan kos muatan yang sedikit lebih kecil, tetapi ia bermakna Ukraine akan dapat mula menyerang sasaran lebih jauh ke dalam wilayah Rusia tidak lama lagi, membuka peluang baru untuk serangan yang lebih dahsyat. Kepentingan semua ini tidak boleh dipandang remeh. Seiring dengan perkembangan perang, drone telah menjadi semakin penting di kedua-dua belah pihak. Tentera Rusia banyak melabur dalam drone munisi berkeliaran autonomi jarak jauh, membeli syahad dari Iran dan membuka kilang baharu di wilayahnya untuk menghasilkan ribuan unit setiap bulan. Ia sering guna drone untuk serangan besar-besaran ke atas wilayah Ukraine, sasarkan bandar, kota dan infrastruktur awam seperti hospital, stesen jana kuasa serta hub pengangkutan. Di barisan hadapan yang dipertikaikan, Rusia dan Ukraine sering saling melancarkan serangan FPV. Kedua-duanya hampir setara dalam aspek peperangan ini. Malah, di sesetengah kawasan, FPV Rusia lebih banyak dan lebih merosakkan berbanding milik Ukraine. Nasib baik apabila melibatkan drone pengebom, Ukraine mempunyai kelebihan besar berbanding musuhnya.
Malah, ia jauh mendahului. Rusia telah menumpukan hampir semua masa dan sumbernya kepada drone kamikaze, Manakala Ukraine memilih pelbagaikan strategi dan kini mendapat manfaatnya. Kini ia memiliki beberapa drone terkuat, paling mematikan dan sukar dimusnahkan di dunia. Digunakan dengan berkesan dengan puluhan laporan serangan berjaya terhadap tentera musuh dan aset bernilai tinggi. Pada akhir Februari 2026, Juruterbang Perkhidmatan Penguatkuasaan Undang-Undang Tentera Ukraine melaporkan serangan berjaya ke atas sistem peluru berpandu S-300 Rusia dan unit perang elektronik Black Eye. Kru drone pengebom sayap tetap mengesan dan menyerang S-300, salah satu aset pertahanan udara termahal tentera Rusia. Satu peluru berpandu S-300 bernilai $2 juta, manakala seluruh kompleks dianggarkan $100 juta. Sejak beberapa bulan lalu, terdapat laporan dan video pengebom Ukraine menyerang kubu Rusia di Kharkiv hingga trak infanteri dekat Konstantinuka. Video menunjukkan mereka memusnahkan kereta kebal disembunyikan Rusia, meletupkan bangunan bertetulang dan merosakkan peralatan tentera mahal di Kursk. Dan apabila mereka tidak memusnahkan aset-aset besar ini, pengebom-pengebom tersebut sama ada mencederakan, membunuh atau bahkan memaksa askar Rusia melambaikan bendera putih tanda menyerah diri dalam usaha terdesak untuk terus hidup. Ketika komander Kremlin semakin bergantung pada serangan infanteri untuk menawan kawasan penting di barisan hadapan, pengebom ini menjadi elemen utama dalam pertahanan Ukraine. Tanpa banyak atau sebarang perisai untuk melindungi mereka, askar-askar Rusia itu benar-benar terdedah dan sepenuhnya berada di bawah belas kasihan pengendali drone Ukraine yang boleh sahaja meletakkan UAV mereka di atas dan melepaskan muatan pemusnah yang kuat. Ramai korban perlu ditangani Kremlin, dan walaupun Rusia sebelum ini boleh mengganti kehilangan dengan merekrut tentera baru, kini keadaan mula berubah. Data terkini menunjukkan bahawa Rusia akhirnya kehilangan lebih ramai askar daripada yang mampu direkrut. Jeneral Alexander Sersky melaporkan, Kremlin kehilangan 12,000 askar lebih banyak daripada yang direkrut pada 2025 dan kerugian ini dijangka bertambah buruk. Pasukan Kiev konsisten menyebabkan sekurang-kurangnya 1,000 korban setiap hari ketika mempertahankan wilayah mereka. Itu menjadikan purata sekitar 30,000 sebulan dan Ukraine berhasrat untuk meningkatkan jumlah itu lagi dengan menetapkan sasaran sekitar 50,000 korban Rusia setiap bulan. Jika ia hampir mencapai angka itu, Rusia akan berada dalam bahaya. Dengan semakin kurang rakyat Rusia yang sihat, tubuh badan sanggup mendaftar untuk operasi ketenteraan khas Vladimir Putin yang umpama membunuh diri, Kremlin melihat tenteranya makin mengecil dan lemah setiap minggu. Ini bermakna kurang tentera di barisan hadapan, skuad lebih kecil, serangan kurang berkesan dan tugas lebih mudah untuk kru drone pengebom. Ukraine menumpaskan askar Rusia yang bergelut. Dalam jangka masa panjang, drone-drone ini bukan sahaja akan membantu Ukraine mempertahankan wilayahnya, malah juga merampas semula wilayah yang telah hilang. Kita telah melihat tanda-tanda itu di Crimea, di mana pasukan Ukraine mengambil langkah besar pertama untuk membebaskan wilayah yang dikuasai Rusia lebih sedekat. Tonton video ini untuk pelajari bagaimana Ukraine menggunakan elemen letupan lain arsenal udaranya, peluru berpandu jarak jauh untuk melumpuhkan Rusia dari dalam. Untuk lebih banyak berita ketenteraan terkini, analisis dan taktik, langgan The Military Show hari ini.